Lebih lagi bulan Ramadan ni bulan puja umum Quran. Puja umum Quran, kerana Quran lahir di bulan Ramadan, maka kita diminta baca dalam sembahyang kita panggil tarawih, luar sembahyang kita panggil tadarus. Sama-sama bertujuan baca Quran. Dan bila kita tarawih, kita kena ingat regu dia, syarah bagi tarawih ni ialah satu hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Satu daripada tujuan kita tarawih ialah supaya kita baca Quran dalam sembahyang. Dia tepat baca Quran ni dalam qiyam. Dalam rukuk tak boleh baca Quran, dalam sujud tak boleh baca Quran. Disiplin dia, peraturan dia ialah baca ketika kita bangun cacang, dekat qiyam kata Kelantan. Jadi dengan sebab tu Nabi sebut man qama, mana-mana dekat qiyam bulan Ramadan, maka dosa dia, dosa kecil akan diampun. Baik dosa zaman-zaman muda itu, baik dosa zaman-zaman kita lalak, kita panggil lara zaman kita kata Kelantan, ataupun dosa masa kita berumur sekarang ni. Soalnya Nabi sebut man qama, mana-mana qiyam. Dalam sembahyang ada rukuk, tapi Nabi tak kata man raka'a Ramadan. Dalam sembahyang juga ada sujud, tapi Nabi tak kata man sajada Ramadan. Dia pilih betul qiyam, man qama, mana-mana orang dekat qiyam dalam bulan Ramadan. Tujuannya dekat qiyam ialah baca Quran. Mana-mana orang yang baca Quran dan baca sekali boleh biar banyak, dia jadi tawarramat qadamah, dia jadi buku lali apa kita panggil, betih kita ni buka bong, orang kata panggil bong kerana lama duduk diri kerana baca Quran.